Nak renovate rumah? Jap, jangan mula lagi. Ini adalah 5 perkara penting yang anda harus ambil tahu sebelum renovate rumah. Jom, saya kongsikan. Perkara pertama adalah permit dan keselamatan. Sekiranya anda ingin mengubah struktur perumahan anda mestilah memohon kebenaran daripada pihak PBT, iaitu Majlis Pemandaraan Kawasan Perumahan anda. Yang kedua adalah anda mesti menetapkan bajet anda dan jangan lupa untuk menambah 10 hingga 20% untuk kecemasan. Yang ketiga adalah kontraktor. Anda mestilah memilih kontraktor yang berdaftar dan yang mempunyai nilai seni yang baik. Dan jangan lupa, mesti kena ada hitam putih. Yang keempat adalah anda mesti tahu apa yang anda ingin mengubah suai. Contohnya macam dapur ke, bilik ke, jangan tiba-tiba tukar last minute pula. Yang kelima adalah jiran dan keselamatan. Maklumkan jiran dan pastikan tapak kerja selamat, especially kalau ada anak kecil. Rasa pening, tak tahu macam nak dekor rumah, tak tahu macam nak susun atau perabot dalam rumah, tapi anda nak rumah anda nampak lebih wow. Jangan risau, anda kontak je Duotone dan kami akan menyelesaikan masalah anda secepat yang mungkin.